Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ni di Sky Villa Apartment di Serdang. Kita berkumpul di sini untuk memberikan barang makan sebanyak 150 bakul makanan bagi pelarian-pelarian Yaman, kebanyakan daripada mereka, sebahagian sedikit daripada Syria, Iraq dan sedikit daripada negara-negara Arab yang lain. Jadi alhamdulillah kita memberikan bakul makanan ini persiapan bagi Ramadan diorang. Dan bagi setiap bakul ada beberapa barang yang dibagikan. Di sini ada beras, ada minyak, ada sardin, ada kicap, ada gula, ada mi, ada biskut dan susu. Bakul ini adalah bertujuan untuk meringankan beban mereka. Sesungguhnya kita mengetahui bahawasanya satu bakul ini kemungkinan tidak mencukupi sepanjang Ramadan mereka, akan tetapi ia meringankan bebanan mereka, memudahkan urusan mereka untuk berbuka puasa insya-Allah daripada sumbangan yang anda berikan malam nisfu Syaban. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap daripada sedikit yang apa kita berikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa baik daripada semua penyumbang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. 80% daripada penerima adalah daripada pelarian Yaman dan juga sebahagian kecil daripada pelarian pelbagai negara yang lain di Sky Villa Apartment. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Masya-Allah meriah. Kita dapat lihat 150 bungkus. Begitu banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua penyumbang. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ahlan ya Ramadan.